seret hang sampai di sekolah. Apa yang hang? Okey semua, sampai di sini sahaja kelas kita. Jangan lupa siapkan homework yang cikgu bagi ya. Baik, cikgu. Jumpa esok. Ramli, apa dah jadi dekat Osman? Kenapa dia tak masuk kelas? Dia kena buli dengan Bat dan Masnawi. Kenapa hang tak report dengan cikgu? Macamlah hampa tak tahu. Bagi tahu cikgu pun depa tak boleh buat apa-apa. Habis, macam mana keadaan Osman sekarang ni? Dia lah ni dekat medik. Hampa berdua bilang melawat dia. Jom Ali. Jom. Ha? Hampa nak pergi mana ni? Nak pergi tengok Osman, cikgu. Cikgu jangan tahan saya. Ini semua salah cikgu. Cikgu tak guna. Boleh pergi berambut. Kejadian alam apakah ini? Ha? Cikgu. Ali, ke belakang. Cikgu. Macam-macam tadi aku maki cikgu. Aku kata cikgu tak guna. Aku suruh cikgu berambus, tapi dia selamatkan nyawaku. Tak kira apa pun, aku akan balas dendam. Aku pasti balas. Dharma, selamatkan diri awak. Aku perlu hidup. Aku boleh nampak serangan raksasa ni. Ini untuk cikgu. Apakah ini? Macam mana aku boleh ada kekuatan yang macam ni? Apa yang terjadi sebenarnya ni? Weh Dharma, kuatnya hang. Main gym ke selama ni? Dharma, please explain apa yang sedang berlaku ni. Sebenarnya aku pun tak tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Kalau subscriber tahu, boleh komen di bawah ya. Saya akan baca satu persatu. Dharma, please be serious. Dekat gym yang hang pi tu, depa ajar guna contact lens ke? Hah? Weh, hampa tak nampak ke cahaya biru mengalir dalam badan hampa tu? Kepada semua pemain, selamat datang ke gerbang antara dimensi. Tujuan utama kami adalah untuk pupuskan populasi manusia di bumi. Di sebalik serangan ini, ada peluang untuk manusia selamat, iaitu dengan cara mengikuti game yang kami sediakan. Hanya manusia yang sesuai menerima sakti sahaja berada di sini, manakala manusia yang lain telah dilenyapkan. Anda juga tidak dibenarkan untuk keluar dari sini melainkan anda memenangkan dua tugasan. Tugasan pertama, selamat dari raksasa. Semoga percaya. Awan mendung nak hujan lah. Bukan. Tu penghadang yang buat kita terperangkap dalam sekolah ni. Guys, korang pergilah bunuh raksasa tu. Zaitun takut. Okey Halil, let's go. Kita perlu keluar dari sekolah ni. Jom, aku nak tahu apa nasib keluarga aku di luar sana. Dharma, weh, apa pasal? Aku tak tahu, tapi badan aku rasa lesu sangat. Dharma! Tolong, aku kena sambat kilat. Zaitun, hang jaga Dharma, biar aku settlekan sotong kangaroo ini. Thanks, Nick. May Allah bless you. Akhirnya aku berdua juga dengan Dharma. Tanya kepada individu terpilih, suara ini tidak akan didengar oleh individu biasa. Individu terpilih perlu menewaskan satu nyawa
Selepas itu, anda terus layak ke tugasan kedua. Individu terpilih juga akan mendapat bonus, iaitu anda dengan serta-merta memahami dan boleh menggunakan kuasa anda dengan mudah. So ini kuasa aku. Sorry Dharma, you are my first victim to help me survive. Kau ni memang tak guna Dharma. Lebih baik kau mati je. Dharma! Kenapa nak bunuh diri, Dharma? Han tahu tak dosa besar? Sumpah aku tak ingat. Aku tak sedar Ali. Aduh, Hang sakit. baru 3 kata 5. Tapi Hang dah ada insomnia, Insomnia tu penyakit tak boleh tidur. Amnesia kot, pandai. Kesian. Hang ada Aku amnesia. tak ada amnesia lah. By the way, aku dah rasa segak sikit ni Ali. Ya, senang. Ada bantuan. Ali, Dharma, tolong. Jom, Dharma. Ali, macam mana hang aktifkan kuasa sakti hang? Woi, net tak guna. Tolonglah ai. Aku rasa sakti ni automatik. Hang fikir macam Hang sedang on switch sesuatu yang hangat dalam badan Hang. Tolonglah. Switch on. Tak apa, Dharma. Take your time. Aku pergi dulu Ya. selamatkan Zaitun. Sorry. Sebenarnya dia layak terima tu. Macam mana Dharma elak semua serangan ni? Raksasa ni terlalu laju. Aku perlu jadi lebih laju. Aku perlu tolong Ali. Tapi aku tak tahu macam mana nak aktifkan kuasa sakti aku. Aku kena ingat macam mana nak aktifkan kuasa ni. Selamatkan diri awak. Aku takkan biarkan perkara yang sama berlaku lagi. Jem. Tolong! Raya korban lambat lagi, sotong weh. Hang makan aku rasa belut elektrik. Tak mau. Oi, raksasa. Hang makan dia. Sakit perut hang nanti. Ali, tumbuk tepat atas kepala dia. Okey. Tanda punch. Dharma, raksasa ni dah mati ke? Aku rasa macam dia dah mati. Sebab aku tak nampak pun sakti dalam badan dia. Ali, off dulu kuasa. Mungkin kita perlukan lagi nanti. Okey. Tahniah pemenang tugasan pertama. Receive your reward. Wow, badan aku terus rasa segar dan sihat lah. Sakti dalam badan pun terasa banyak dan meningkat dari asal. Aduh, aku tak sempat tamatkan riwayat dia.